Tidak dapat dinafikan, ramai wanita Melayu Malaysia dan wanita Indonesia meminati jejaka dari Bangladesh. Ini termasuk anak dara, janda, bahkan isteri orang. Apakah sebabnya? Adakah kerana ketampanan jejaka Bangladesh ataupun kerana sikap romantik mereka? Mari kita lihat beberapa kes menarik ini di mana wanita-wanita tempatan dan Indonesia ditangkap oleh pihak berkuasa agama kerana berkhalwat dengan pemuda Bangladesh. Kes pertama, Renew Road Tax. Kes pertama melibatkan dua orang wanita dari Kulim, Kedah yang sanggup menipu suami sendiri demi cinta kepada Abang Bangla. Mereka ditangkap khalwat di sebuah rumah tumpangan di Lunas, Kulim. Wanita pertama yang kita namakan sebagai Siti berusia 38 tahun, berstatus isteri orang dan mempunyai 4 anak. Manakala wanita kedua pula yang kita namakan sebagai Bella berumur 26 tahun juga sudah bersuami tetapi belum mempunyai anak. Kedua-dua wanita itu bersahabat baik dan sama-sama bekerja di sebuah kilang plastik di Kulim. Mereka mengenali dua jejaka Bangla terbabit melalui aplikasi WeChat. Walaupun tidak dapat dipastikan wanita mana yang berkenalan dengan jejaka Bangla tersebut terlebih dahulu, dia telah memperkenalkan kawannya kepada kawan jejaka Bangla tersebut. Setelah beberapa minggu berhubung dengan jejaka Bangla tersebut melalui WeChat, agaknya mereka menjadi sangat tertarik dengan mereka dan ingin bersemuka. Sebabnya kita pun tak pasti sebab tidak dinyatakan dalam laporan akhbar. Mungkin mereka jatuh cinta ataupun hanya kerana perasaan ingin tahu. Maklumlah mereka berdua sudah agak lama berkahwin. Apa perkara yang mereka ingin sangat nak tahu tu? Fikirkanlah sendiri. Jadi, untuk keluar rumah kedua-dua wanita itu, memberi alasan ingin ke pejabat JPJ untuk renew cukai jalan motosikal kepada suami masing-masing. Kemudian, mereka naik motosikal menuju ke rumah tumpangan di Lunas di mana mereka bertemu dengan dua orang kekasih Bangla mereka itu. Mereka kemudiannya check-in ke bilik berasingan bersama pasangan masing-masing. Tapi, agak malang bagi mereka kerana ada orang menghubungi pihak penguatkuasa pejabat agama daerah Kulim melaporkan perkara tersebut. Anggota penguatkuasa membuat operasi mencegah maksiat pada hari tersebut. Tidak dapat dipastikan setakat mana mereka sempat meneroka pasangan masing-masing kerana bilik mereka diserbu antara pukul 11.54 pagi sehingga 11.45 pagi pada 29 Oktober 2022. Operasi yang dijalankan oleh anggota penguatkuasa pejabat agama daerah Kulim di bilik pertama mendapati Puan Siti, wanita berusia 38 tahun yang masih isteri orang itu dan mempunyai 4 anak, berada di dalam bilik bersama pasangannya ketika serbuan dilakukan. Manakala Bella, wanita yang berumur 26 tahun, juga sudah bersuami tetapi belum mempunyai anak, didapati berduduan dengan pasangannya berumur 35 tahun di bilik berasingan pada pukul 12.45 tengah hari. Pegawai penguatkuasa PADK Anwar Syarisuddin Mat Sahad berdata, pihaknya bertindak untuk menangkap wanita terbabit bersama lelaki Bangladesh selepas menerima maklumat awam mengatakan mereka berada di rumah tumpangan tersebut pada pagi itu. Beliau berkata, hasil pemeriksaan ke atas pasangan tersebut, pihaknya diberitahu bahawa dua wanita itu memberitahu suami mereka dengan alasnya keluar rumah untuk pergi mengambil cukai jalan kenderaan. Namun katanya, dua wanita berkenaan tidak pergi mengambil cukai jalan. Sebaliknya mereka menipu suami masing-masing kerana mahu berjumpa dengan jejaka Bangla idaman berkenaan di rumah tumpangan itu. Kedua-dua wanita itu bekerja di sebuah kilang plastik dan mereka mengenali lelaki Bangla terbabit melalui aplikasi WeChat. Dua pasangan berkhalwat itu ditahan mengikut Seksyen 25E, Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Kedah 2014 yang membawa hukuman denda RM3,000 atau 2 tahun penjara ataupun kedua-duanya jika disabit dengan kesalahan tersebut. Dua pasangan terbabit dipercayai menggunakan 2 buah motosikal untuk pergi ke rumah tumpangan di Lunas, Kedah. Kes ini menunjukkan ada segelintir wanita yang telah bersuami merasa tertarik dengan jejaka Bangla. Apakah sebabnya? Jatuh cinta ataupun kerana perasaan ingin tahu. Kes kedua, urut special. Tapi, bukan sahaja isteri orang. Golongan janda juga didapati meminati jejaka Bangla. Dalam kes kedua ini, seorang janda beranak 5 yang berusia 51 tahun ditangkap kerana berkhalwat dengan jejaka Bangla. Kejadian ini juga berlaku di Kulim, Kedah pada 7 Julai 2022. Seorang wanita berusia 51 tahun dicekup berkhalwat dengan seorang lelaki Bangladesh dalam serbuan pihak berkuasa pada jam 12.40 tengah malam, 7 Julai 2022. Pegawai penguatkuasa agama daerah Kulim, Anwar Syarifuddin Mat Sahad berkata, janda terbabit memberi alasan hanya datang untuk mengurut lelaki Bangla itu
dalam bilik motel berkenaan. Tapi, tak dijelaskan secara lanjut apa yang diurut. Difahamkan, wanita itu merupakan penduduk tempatan dan mempunyai 5 anak. Manakala lelaki Bangladesh itu pula berumur 30 tahun dan menetap di Sungai Petani. Ketika penguatkuasa meminta dokumen menunjukkan sebarang hubungan mahram atau suami isteri, mereka gagal membuat demikian. Pasangan yang disangka berkhalwat itu kemudian dibawa ke balai polis untuk dibuat laporan tangkapan. Apakah sebab wanita yang boleh kata dah hampir nak kering ni pun masih nak cari jejaka Bangla? Memang sukar untuk difikirkan. Tidak terhad kepada wanita Malaysia, jejaka Bangla juga menjadi idaman wanita Indonesia. Kes ketiga, Malam Valentine. Kes ketiga ini melibatkan jejaka Bangla dan wanita warga Indonesia berstatus janda anak dua. Hari Kekasih ataupun Hari Valentine disambut setiap 14 Februari sebagai hari memperingati cinta dan kasih sayang terutama antara pasangan kekasih. Orang yang bercinta biasanya bertukar kad Valentine, bunga, coklat atau hadiah simbolik pada hari tersebut. Pasangan biasanya keluar makan malam atau melakukan aktiviti romantis bersama. Tapi pada 14 Februari 2023, seorang lelaki warga Bangladesh hanya mampu menangis selepas dicekup berkhaluat dengan kekasihnya, seorang warga Indonesia, di sebuah hotel di Taman Melaka Raya, Bandar Hilir pada waktu awal pagi. Pengarah Jabatan Agama Islam Melaka, JAIM, Datuk Cheh Sukri Cheh Mat berkata, lelaki berusia 37 tahun dan kekasihnya, janda 2 anak yang berusia 30 tahun itu, diserbu kira-kira pukul 1.35 pagi tadi dalam operasi cegah jenayah syariah sempena sambutan Hari Kekasih. Hasil suasiat mendapati warga Bangladesh yang bekerja sebagai pelayan restoran itu mendakwa terpaksa mengajak kekasihnya tidur di hotel selepas tidak dapat menempah penyedia perkhidmatan e-hailing untuk pulang. Wanita warga Indonesia itu yang bekerja sebagai pembantu rumah mendakwa dia tidak dapat pulang ke rumah majikannya di Permatang Pasir dan telah memaklumkan perkara itu kepada majikan dengan alasan bermalam di rumah kawan. Ketika ditanya wartawan, wanita Indonesia itu mendakwa mereka berkenalan selama 6 bulan dan kerap datang ke bandar bagi mengirim wang untuk 2 anaknya di Sumatera, Indonesia. Ketika diperiksa, warga Bangladesh berkali-kali memohon maaf sambil menangis kerana kesal dengan kesilapannya itu, namun kedua-dua dibawa ke Pejabat Jabatan Agama Islam Melaka bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 53 Enakmen Kesalahan Syariah Negeri Melaka 1991 katanya. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas mengetuai operasi berkenaan bersama Ketua Pegawai Penguatkuasa Agama Negeri Melaka Akmal Nazim Abdullah yang berakhir pukul 4 pagi. Dalam kes ini, mungkin wanita Indonesia tersebut tertarik dengan sikap romantis jejaka Bangla yang suka menyambut Hari Valentine dengan kekasih di hotel. Kes keempat, Marang. Kes keempat ini melibatkan jejaka Bangla dengan wanita Indonesia, berlaku di Marang, Terengganu. Seorang lelaki Bangladesh ditangkap khaluat dengan pasangannya yang merupakan janda di dalam sebuah rumah di Wakaf Tapai, Marang pada jam 11.04 malam pada 18 Ogos 2019. Ketika diserbu pegawai penguatkuasa daerah, pintu rumah itu bertutup dan berkunci. Lalu diketuk sambil memberi salam. Pintu itu kemudian dibuka oleh seorang jejaka Bangla dan pemeriksaan mendapati seorang wanita sedang duduk di atas lantai. Selepas disoal siat, ternyata mereka berdua bukan pasangan suami isteri. Pasangan itu yang didakwa mengikut Seksyen 31 Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Takzir Terengganu 2001 iaitu khalwat, membuat pengakuan bersalah dan dijatuhkan hukuman RM 2,800 dan 3 bulan penjara oleh Mahkamah Rendah Syariah Marang hari ini. Namun, mereka tidak dapat membayar denda itu, lalu diperintahkan dipenjarakan selama 9 bulan. Pendakwaan dijalankan pendakwa syar'i Jabatan Pendakwaan Syariah Negeri Terengganu. Kes-kes ini bukanlah kes terpencil kerana ada banyak lagi kes di mana wanita Melayu Malaysia dan wanita warga Indonesia ditangkap berkhaluat dengan jejaka Bangla oleh pihak berkuasa Islam negeri. Jadi, mengapakah wanita-wanita ini tertarik dengan jejaka Bangla? Adakah kerana ketampanan mereka ataupun kerana sikap romantis? Sekian, terima kasih. Wassalam.